Serius lah, 2 titis je boleh maniskan air ke? Video kali ni, Miza nak bancuh air menggunakan stevia Miza Huzairi untuk korang. Jom, Miza tunjuk. Yang pertama, Miza dah readykan ais batu. Tak bunyi pula. Readykan lemon. So, jom kita buat air untuk korang. Yang pertama, korang kena masukkan lemon. Masukkan lagi. Kalau nak lagi padu, korang perah lemon ni sebelum kita masukkan air. Okey, lepas dah perah, air. Masukkan air mineral kat dalam ni. Lepas tu, jangan letak gula putih. Korang boleh titiskan stevia by Miza Huzairi. Ramai yang tanya, Miza, berapa titis nak kena titis dalam minuman saya? Saya selalu buat air kopi, air latte, Nescafe OIS, air sirap lah. Ikut pada kapasiti korang dan tahap kemanisan korang. Sebab benda tu sangat subjektif. Yang paling penting, jangan risau. Tak ada kalori. Untuk secawan yang macam ni, Miza selalu titiskan 2 titis. Sudah cukup, sudah memadai. So, jom kita titis. Sedikit info Miza nak bagi tahu korang, kalau stevia original haruslah berwarna keperangan. Dan Miza punya stevia bukan hanya stevia saja, dia ada monk fruit dan juga vitamin C. Wow, vitamin C tu baik untuk kulit wajah korang. So, jom kita titiskan. 1, 2. Serius lah, 2 titis je boleh maniskan air ke? Jom kita kacau. Oh, Miza lupa lah ambil straw. Sekejap ya guys. Okay, kita dah ada straw. Lepas korang dah titiskan stevia, korang dah boleh kacau. Wajib kacau tau. Bagi dia sebati. So, korang dah boleh nikmati dah air korang tanpa kerisauan. Okey? Jangan risau, stevia itu tidak ada kalori. Dan selamat digunakan sebab dia berasal daripada pokok stevia. Jom kita minum. Manis dan sihatlah sayang. So, korang boleh dapatkan sekarang dekat beg kuning Miza Huzairi.